Okey, cuba bayangkan satu tempat, syurga, penuh dengan arnab-arnab yang comel. Dah? Okey, sekarang bayangkan tempat yang sama ni, dulu sebenarnya pusat rahsia untuk buat senjata kimia paling bahaya. Pelik kan? Inilah kisah Okunoshima. Sekali pandang, tempat ni memang nampak macam syurga dunia. Tapi sejarah dia, gelap gila. Gelap sampai satu tahap, pulau ni pernah hilang terus dari peta dunia. Selamat datang ke Okunoshima, sebuah pulau kecil je dekat pantai Hiroshima. Hari ni orang panggil dia Pulau Arnab. Kenapa? Sebab pulau ni rumah kepada lebih 1,000 ekor arnab liar dan arnab-arnab ni memang mesra. Sebaik je anda turun dari feri, diorang akan datang ke rumun. Bahagian 1, Syurga Arnab. Jom kita mulakan dengan apa yang buat pulau kecil ni begitu popular sampai orang dari seluruh dunia sanggup datang. Nak pergi pun senang, naik feri 15 minit je dan anda akan sampai ke sebuah resort taman negara dengan pemandangan laut yang memang cantik. Tapi tarikan utamanya mestilah arnab. Dalam budaya Jepun, arnab ni simbol kesuburan dan kelahiran yang selamat. Jadi ramai keluarga datang sini untuk cari tuak. Bahagian 2, Pulau yang dipadam. Okey, di sebalik semua yang comel-comel ni, ada satu fakta yang memang mengejutkan. Untuk satu tempoh masa, pulau ni secara rasminya tak wujud pun. Sebab kenapa pulau ni dirahsiakan bukanlah rahsia tentera biasa-biasa. Ia sesuatu yang sangat mengerikan dan langsung tak kena-mengena dengan imej comel yang kita nampak hari ni. Masa Perang Dunia Kedua, Okunoshima ni jadi rahsia tentera yang paling dijaga. Ia dipadam terus dari semua peta seolah-olah tak pernah wujud. Semua sebab nak sorotkan satu operasi gelap yang sedang berlaku kat sana. Selama 16 tahun, bayangkan dari tahun 1929 sampai 1945, pulau yang nampak macam syurga ni sebenarnya pusat utama program senjata kimia rahsia Jepun. Lepas perang tamat, tempat tu ditinggalkan macam tu je. Tapi legasi gelap dia masih ada. Dan sampai sekarang, pulau ni cuba untuk hidup dengan sejarah hitam tu. Pulau ni tak cuba sorokkan sejarah dia. Sebaliknya, dia orang berdepan dengan sejarah tu. Siap ada muzium lagi untuk pastikan generasi akan datang takkan lupa betapa kejamnya sejarah perang ni. Bahagian 3, Asal-usul Arnab. Ni yang buat kita tertanya-tanya. Kalau pulau ni dulu pusat gas beracun, dari mana pula datangnya semua arnab ni? Ada satu teori yang popular dan agak seram sikit. Teori ni kaitkan arnab-arnab ni dengan sejarah toksik pulau tu. Ada yang kata mereka ni keturunan arnab makmal yang digunakan untuk uji gas beracun. Atau macam burung kenari dalam lombong arang batu, arnab-arnab ni dilepaskan untuk jadi pengesan kalau ada lagi sisa gas beracun yang bocor. Bahagian 4, Peraturan Keradaan Arnab. Jadi, kalau anda plan nak lawat tempat unik ni, anda kena ingat, anda juga adalah penjaga kepada penduduk comel ni. Ada beberapa peraturan penting yang kena ikut untuk pastikan arnab-arnab ni selamat dan sihat selalu. Poin paling penting yang kita kena ingat ialah arnab-arnab ni haiwan liar. Kesejahteraan diorang bergantung 100% pada cara kita sebagai pelawat berkelakuan. Yang ni sangat-sangat penting. Jangan sesekali bagi makanan manusia macam roti sebab boleh buat perut diorang sakit teruk. Dan jangan tinggalkan sisa makanan. Kenapa? Sebab sisa makanan ni akan tarik pemangsa macam gagak yang boleh serang sarang dan anak-anak arnab. Jadi cara anda bagi makan tu boleh tentukan hidup atau mati diorang. Ingat, jangan kejar. Biarkan je arnab ni datang kat anda. Sentiasa hati-hati, terutamanya bila naik basikal. Dan paling penting, sebelum gerakkan kereta, tolonglah jenguk bawah kereta dulu. Arnab suka betul berehat kat tempat teduh. Dan peraturan paling asas, hormatilah mereka sebagai hidupan liar. Jangan gatal-gatal nak bawa balik. Dan tolonglah, jangan buang arnab peliharaan anda kat sini. Itu bukan saja salah di sisi undang-undang, tapi perbuatan yang sangat kejam. Arnab bela takkan pandai nak hidup sendiri ke alam liar. Jadi hari ni, pulau ni wujud sebagai satu tempat yang sangat kompleks, gabungan antara keindahan alam dan satu amaran sejarah yang sangat suram. Perbezaan ketara inilah yang membentuk identiti pulau ni. Satu tempat yang penuh dengan kehidupan baru, tapi pada masa yang sama, ia juga jadi tugu peringatan untuk sejarah kematian. Kalau anda jadi pelawat hari ini, anda boleh rasa kedua-dua belah sisi Okunoshima. Anda boleh sewa basikal pusing pulau, hiking ke puncak untuk pemandangan panorama yang cantik dan lepas tu masuk muzium gas beracun untuk renung balik sejarah gelap pulau ni. Satu pengalaman yang campur aduk antara relax dan refleksi diri.
Kisah Okunoshima ni tinggalkan kita dengan satu persoalan besar. Boleh ke satu tempat tu lari sepenuhnya dari masa silam dia? Pulau ni tunjukkan kita, walaupun ia boleh dilahirkan semula sebagai simbol kehidupan, sejarah gelapnya akan sentiasa jadi sebahagian dari diri dia. Kisah Pulau Arnab Beracun ni memang liar kan? Tapi kalau korang rasa cerita ni dah cukup pelik, tunggu dulu. Sebab lepas ni kita akan cerita pasal satu bandar yang semua penduduk dia hidup kat bawah tanah semata-mata nak lari dari panas. Cerita tu lagi gila, akan datang nanti. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!